Ayo. Yo. Abe baru sampai Port KLIA untuk ke Sandakan. Ni oleh-oleh yang Abe bawa daripada Kuala Lumpur untuk warga Pulau Libaran Sandakan. Abe dah pun masuk ke pekarangan Port KLIA 1. Abe nak menuju ke Sandakan. Nak pergi ziarah asnaf dekat Pulau Libaran dan juga nak pergi tengok Abe ada buka madrasah lah untuk anak-anak gelandangan dekat Sandakan. Semoga anak-anak ni duduk dengan lebih selesa lah. Dia ada asrama, dia boleh belajar dan sebagainya. Sekarang Abe dah pun berada dalam pesawat. Kat depan Abe ni pesawat daripada China Airlines, pesawat 777. Pesawat yang Abe naik ni kecil je, 737-800. Saiz kapal yang Abe naik tu sebesar tu nampak tu kecil je, tak besar mana kan. Jom Abe bawa kalian terbang bersama Abe. Okey, bersedia, kita dah nak terbang ni. Ready. Okey, gear 1 dah masuk, lepas clutch, jalan terus. Masuk gear 2. Seterusnya gear 3, gear 4. Naik lagi, jalan lagi, gear 5, gear 6. Masuk gear 7 bosku. Oh, rupanya dia sampai gear 8. Terus masuk gear 8. Okey, kita dah terbang ke udara. Jumpa Abe di udara. Okey, kita sekarang dah pun berada di udara. Okey, dia ambil corner nak menghala ke Sandakan, Sabah. Pertama kali Abe naik kapal terbang pada tahun 1999. Waktu itu penerbangan Abe daripada Kuala Lumpur ke Phuket. Masa pertama kali Abe naik kapal terbang dulu, Abe takut juga sebenarnya bila dia bergegar-gegar. Jadi Abe tanya orang sebelah, kenapa dia bergegar-gegar? Orang sebelah cakap dengan Abe, jalan tak rata bosku. Kita sekarang dah berada di ketinggian 10,000 meter, iaitu 33,000 kaki. Kapal dah stable dan kejap lagi pramugari hantar makanan. Tu pramugari tengah nak hantar makanan. Penerbangan MAS dia tak sama dengan Batik Air dan Air Asia. Sebab Batik Air dan Air Asia makanan kena beli, tapi dekat MAS kita dah bayar mahal sikit, makanan disediakan. Nak jadi pramugari badan kena comel kecil molek. Kalau gedabak tak boleh nak jadi pramugari adik kakak. Sekarang kita dah berada di sempadan daratan dan lautan. Daratan tu adalah negeri Johor. Okey, Abe akan berada 2 jam di atas lautan menuju Sandakan. Masalahnya gambar tak berapa cun sebab tingkap kapal terbang ni tak boleh buka. Kalau boleh buka tingkap, Abe letak kamera Abe kat luar ni baru clear sikit. Abe simple saja hari ni. Abe pakai selipas saja sebab malas pakai kasut. Nasi Abe dah pun sampai, dia siap bagi sudu. Jangan kau bantai makan dengan tangan pula bosku. Abe ni tak adalah lapar sangat, tapi licin aku kerjakan nasi ni. Lepas dia bagi nasi, dia bagilah pula presori. Gelas plastik pun plastik lah. Hari tu masa Abe naik business class, makanan dihidang dengan pinggan dan juga air dengan gelas kaca. Sekarang kita berada dalam awan yang tebal. Masa ni dia tak berapa syok lah, sebab masa ni lah dia gegar-gegar jalan tak rata tu.
Sekarang kita dah keluar daripada awan yang tebal dan jalan yang tak rata tu, dan kapal dah kembali stabil. Abe dah pun berada di perairan negeri Sabah. Sekejap lagi kita akan landing di airport Sandakan. Daratan dah pun kelihatan dengan jelas. Okey, sekejap lagi kita landing ya. Pilot ni dia turun cepat sikit, so agak gayak sikit lah. So boleh dengar tu perempuan-perempuan kat belakang tu, ai, bersedia untuk touchdown, 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 touchdown. Okey, kita dah pun mendarat dengan selamat. Puan-puan dan adik-adik sekalian, selamat datang ke lapangan terbang Sandakan. Anda diminta duduk sehingga tali isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan anda telah diambil. Terima kasih kerana terbang bersama Malaysia Airlines dan juga di OneWorld. Dan kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysia Hospitality kami. Dah pun sampai ke Sandakan, besok abe ke Pulau Libaran. Datuk dia keluar? Jet lag. Nampak dia kejam, dia terbang, dia bawa pelan-pelan. Ayah. Yo. Salam. Ya. Salam, salam. Salam, 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 salam. Siapa tak salam aja lagi? Salam aja lah. Alah, sihat dia. Anak-anak ayah semua ni. Ayah masuk bilik dulu. Ha? Ha? Mana bagian sekolah? Bagian sekolah? Ya. Ayah nak datang tengok lah ni sekolah ni dah siap belum? Ya? Tak lama lagi siap sekolah Sampai je dekat hotel, anak-anak rupanya dah tunggu abe depan hotel. Abe nak check in dulu, berehat sekejap, lepas tu kita pergi makan. Salam aja lo. Betul salam aja lagi, mau jumpa aja kan? Ayah nak tengok berapa orang yang tak sunat? 5 orang? Kau tak sunat juga? Sudah. Ni? Ashman sunat dah? Belum. Besok pagi sunat. Datuk sponsor sunat besok. Ya? Saya nak tengok duduk situ yang tak sunat. Duduk sini. Saya nak tengok berapa orang? 1, 2, Ashman 3. Sunat dah? Belum. Berapa orang besok? Besok pulang dengan 2, 3, 4, 5, 6. Dari sekolah. 6 orang. Nasi goreng air bandung. Ya. Kau jangan lari esok man, sunat besok man. Kau lari aja kerja kau. Tak payah nak sengih-sengih. Pukul 7 esok terpacak depan hotel dah. Pagi. Nak potong. kena sunat juga. Sakit kita ya? Tak sakit. Dia macam sejuk-sejuk. Macam digigit semua. Terima kasih. Dia macam digigit semut, dia sejuk-sejuk aja. Saja. Kalau gigit semut, dia macam ni man, dia macam ni. Macam tu. Sakit? Kan? Sakit? Mana ada sakit? Siapa yang sunat besok? 1, 2 Ashman. 3, 4, 5. Kan? 6. Terima kasih. Ini sunat dah? Esok sunat Besok pagi-pagi tunggu depan hotel pukul 7. Sudah sunat? Makan dulu. Lepas tu nak pergi berniaga. Makan dulu. Anak-anak tengah menjamu selera nasi goreng dan juga air bandung. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih.